stoknya tak ada, dia kata. Aduh, tak adalah kak stoknya tunya. Jadi tak terbuat lagi aku tiramisu. Sekejap lagi aku nak buat ni dulu. Aku nak buat panna cotta. Ada customer tu dia kata, Cik Ngah minggu ni buat tak panna cotta katanya. Sedap lah panna cotta. Nah. Pegang batang wikium dari tadi lagi Ning. Cik Ngah, apa ni? Wow! Kak Nazwah ni pegang batang wikium aja dari tadi. Alhamdulillah. Untuk mengenyangkan ya. Belly Plus ni memang untuk kenyangkan, untuk kurangkan selera makan. Belly Plus memang mengenyangkan dan kurangkan selera makan. So itulah dia punya kelebihan dia. So tengah hari ni aku tak tahu lah nak masak apa. Sekejap lagi lah kita masak kat dalam . Kita masak kat dalam. Live dekat ruangan di belakang. Ruangan di pondok pangkin kita ya. Okey. Kita di sini. Kita semalam ada yang komen. Depan rumah bersih. Belakang rumah bersepahnya belakang rumah. So ni aku buat live Aku tak ada nak selindung-selindung sebab live aku ni bukannya live yang record saja. Dengan jelas, nampak tak dengan jelas? Okey, bahagian sini adalah tong-tong minyak yang mana kita dah beli minyak berpuluh-puluh botol, kita dah beli minyak. Tong dia, botol-botol dia kita letak kat sini. Dan minyak terpakai tu kita akan masukkan dalam botol ni. So, jauhlah daripada jauhlah. So, kawasan kampung kan? Kawasan kampung kan. So inilah botol-botol minyak yang kita dah gunakan minyak kan. So minyak terpakai tu kita akan aku nak buat permohonan. Alah, geranlah tu kalau rumah kampung rumah saya pun. Sebab bahagian sini adalah bahagian sabut. Lepas tu ni, kerusi ni kita nak buang sebab dia dah patah. Kita nak buang, kita nak bakar lah. Nak bakar, tapi bukan sekarang kita nak bakar. Tempat longgokan sampah kat situ pula, memang kita dah bakar dah semua. Cumanya, dia biasalah kan. So you all, okay, bahagian sini pula. Okay, ini adalah sabut.